tak sama ni dengan jawapan dia. Gelap lah mula-mula. Jawapan macam ni bukan 11. Pandai juga kau. Macam mana kau study? Saya pakai workbook of exercises from 0 to infinity. Bermula pada tahun 2021, terdapat pelajar yang tidak mengambil subjek matematik tambahan semasa SPM dibenarkan untuk melanjutkan pelajaran ke program matrikulasi. Hasil analisis peperiksaan menunjukkan penurunan dalam subjek matematik. Oleh itu, projek kami ini untuk membantu pelajar ini memahami konsep asas matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada kumpulan FZTI atas kejayaan dengan membawa projek KIK bertajuk From Zero to Infinity. Terima kasih. Alright. Bagi pemilihan projek, kami mulakan dengan sumbangsaran 10 masalah yang ada di Kolej Matrikulasi Labuan, di mana 5 masalah dipilih menggunakan analisis rajah metrik dan juga menggunakan rajah data matrix. Bagi memilih masalah yang boleh kami selesaikan, daripada 5 masalah tersebut, kami menggunakan rajah metrik berkriteria di mana masalah 3 mendapat markah yang tertinggi, iaitu terdapat pelajar yang tidak mengambil subjek matematik tambahan semasa SPM menyebabkan pengetahuan asas matematik yang rendah. Bagi mendefinisikan masalah yang dipilih, kami menggunakan tools 5W1H. Kami mensasarkan 3 outcomes dan juga 4 impak untuk projek ini. Untuk tindakan penyelesaian, kami sumbang saran dalam kumpulan dan memilih kaedah design thinking, di mana kami mulakan dengan teknik empathy, iaitu kami cuba untuk menyelami, membuat pemerhatian dan melibatkan diri. Bagi fasa define, kami menemu ramah dua pihak, iaitu pelajar dan pensyarah untuk mendapatkan point of view mereka. Bagi fasa ideate, sekali lagi kami sumbang saran idea untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 4 cadangan yang dikemukakan. Bagi memilih cadangan yang terbaik, kaedah pro dan kontra digunakan, di mana cadangan yang ketiga diterima. Scamper digunakan untuk memastikan langkah penyelesaian ini berkualiti, berkeberhasilan tinggi dan memberi manfaat kepada organisasi. Setelah itu, kami mula membina prototipe dan juga melakukan uji cuba, di mana setiap uji cuba kami akan menganalisis kelemahan dan kekuatan prototipe bagi memastikan output yang terbaik. Ini ialah kekuatan ataupun novelty bagi produk kami hasil daripada uji cuba yang dilakukan. Produk ini telah diperaku dan telah dinilai oleh 2 orang pakar pendidikan. Projek ini juga telah berjaya dilaksanakan mengikut carta pembatuan yang dirancang. Penyeragaman inovasi ini telah dilakukan pada 19 Januari 2024 di Kolej Matrikulasi Labuan.
Bagi keberhasilan projek, sasaran outcome dan impak kami telah melebihi sasaran apabila melalui outcome yang pertama, hampir 96% pelajar berjaya menguasai topik asas matematik. Sebelum pelaksanaan projek, hanya 24% pelajar mendapat markah 10 hingga 15. Ini disebabkan oleh ciri-ciri yang terdapat pada buku FZTI berjaya meningkatkan penguasaan asas matematik. Outcome yang kedua, penjimatan masa adalah hampir 60%, di mana sebelum pelaksanaan projek, pensyarah mengambil masa hampir 10 jam iaitu hampir 3 minggu untuk mengajar topik asas matematik, tetapi selepas projek hanya mengambil masa 1 minggu sahaja untuk mengajar topik asas matematik. Outcome yang ketiga, penjimatan hampir 100% ataupun mengikut nilai RM3,814.80 setahun kepada pihak pengurusan. Dengan jumlah ini, pihak pengurusan boleh membeli 4 LCD, 9 whiteboard dan juga menaik taraf kemudahan akademik sekaligus memberikan impak yang besar kepada pelajar. Faedah sampingan luar jangka ialah peningkatan grade A dan A- sebanyak 22%. Ini kerana apabila pelajar asas sudah kukuh, mereka cepat untuk memahami konsep matematik yang beraras tinggi. Hasil daripada penjimatan masa, melalui impak yang pertama, pensyarah boleh fokus yang lebih kepada proses PDP atau membuat program kecemerlangan akademik, di mana impak yang kedua ialah pendedahan kepada teknologi digital ataupun AI akan melahirkan pelajar yang kreatif dan sekaligus dapat mengharumkan nama matrikulasi di peringkat universiti. Impak yang ketiga ialah meningkatkan pembelajaran kendiri dalam diri pelajar. Secara tidak langsung, penjimatan sumber manusia akan berlaku kerana dengan penggunaan buku ini, penglibatan pensyarah adalah sangat minimum. Impak yang keempat ialah meningkatkan imej organisasi di mata komuniti dan awam sekaligus meningkatkan mutual trust. Impak luar jangka yang pertama ialah peningkatan pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau kerana kita masih akan ada mempunyai accountant, pakar matematik pada masa depan. Impak yang kedua ialah 3 pokok berjaya diselamatkan dalam masa setahun. Bayangkan berapa pokok yang dapat diselamatkan dalam masa berpuluh-puluh tahun. Ini sekaligus dapat mengurangkan greenhouse effect kepada bumi. Tahap kesetiaan teknologi, bekil penggunaan inovasi From Zero to Infinity telah diadakan untuk semua pensyarah unit matematik pada Februari 2024. Manual dan buku FZTI telah dimasukkan dalam Google Drive unit matematik. Perkongsian telah dilakukan di pelbagai institusi pendidikan untuk mempromosikan buku ini dan juga produk ini telah mendapat hak cipta MyIPO daripada Harta Intelek Malaysia. Beberapa anugerah dan juga pengiktirafan tertinggi telah diterima oleh projek ini, bukan sahaja peringkat kebangsaan tetapi di juga peringkat antarabangsa. Hasil pengiktirafan dan perkongsian, kami berjaya menarik minat 2 sekolah berasrama penuh iaitu Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru dan juga Star Ipoh untuk menggunakan buku ini dalam program kecemerlangan SPM. Kami tidak mahu berhenti di sini kerana kami merasakan produk kami ini perlu dikongsi dengan audiens yang lebih besar. Kami mengambil langkah untuk mendapatkan nombor ISBN, membuat promosi di YouTube, di Telegram channel dan juga di website test.co.uk. Kesimpulannya, ini ialah cara atau langkah yang kami ambil untuk membawa pelajar daripada zero, daripada yang tiada asas kepada infinity, kepada kejayaan yang tiada batasan. Sekian, terima kasih.